الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم ورزقنا إخلاصا فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Syahdan, jikalau berikut-ikutan 5 orang yang berlain-lainan ijtihadnya itu. Berikut tu pada sembahyang 5 waktu. Padahal adalah orang yang kena najis itu satu bijana daripada yang 5 bijana. Jawab dia, maka jadi imam. Tak jawab lagi. Maka jadi imam seorang daripada mereka itu sembahyang subuh. Jawab dah tu. Jadi dia kata syahdan. Ni masih lagi masalah ijtihad, yang mana berlain-lainan dia punya ijtihad dia. Dia kata apa? Jikalau berikut-ikutan 5 orang. Jadi kalau berikut-ikutan 5 orang yang berlain-lainan ijtihadnya, ijtihad bagi 5 orang. Jadi 5 orang ada 5 bekah. 5 bekah ayat. Lepas tu masing-masing ijtihad, semua ijtihad tu berbeza. Berikut-ikutan tu pada sembahyang 5 waktu. Jadi depa ikut ni pada sembahyang 5 waktu. Padahal adalah yang ni bijana ni. Bijana yang kena najis itu satu bijana. Jadi satu bekah saja bijana yang kena najis, ataupun ayak yang di dalam bijana itulah. Ayak mutanajis itu ada satu bekah aja. Jadi satu bijana tu daripada yang 5 bijana. Daripada yang ni, daripada 5 bijana lah. Yang tak ada, tak apa. Jadi dalam 5 ada satu bijana jadi bekah. Jadi apa? Kena najis. Kalau gitu dia kata, maka jadi imam seorang daripada mereka itu sembahyang subuh. Dan jadi imam seorang. Ini orang yang pertama lah daripada mereka itu sembahyang subuh. Dan yang kedua ni, orang yang kedua jadi imam pada sembahyang zuhur. Dan yang ketiga ni, orang yang ketiga jadi imam pada sembahyang asar. Dan yang keempat ni, orang yang keempat jadi imam pada sembahyang maghrib. Dan yang kelima jadi imam pada sembahyang isya. Ni baru jawab. Jawab dia lah, nescaya. Jawab lagi jikalau tu, nescaya sahlah ikut sekalian mereka itu. 5 tu mengikut tu, ikut-ikut tu dengan setengah daripada sekalian mereka itu.
Ya, sah ikut, tak ada masalah apa. Melainkan istisna pada kata sah dengan makna tak sah. Hak tak sah dia mana? Imam subuh dan imam zuhur dan imam asar dan imam maghrib. Tiada sah ikut mereka itu zuhur. Nah, imam tu lah, 4 imam tu tiada sah mengikut tu pada imam Isya. Nah, jadi depa tak sah depa ikut imam Isya. Tak sah pula. Nah, hak lain tu ikut sah dah. Setengah-setengah depa tu ikut sah dah. Tapi nak ikut hak Isya tu tak sah. Sebab hak ni yang terakhir itulah yang dikira sebagai apa kita kata gini lah, hak Zuhur tu dia ikut subuh, selesai dah, tak apalah sebab bekah satu je najis. Zuhur ikut subuh, lepas tu hak Zuhur tu untuk asar dia ikut asar, untuk subuh suci, asar suci, lepas tu dia ikut maghrib suci. Hak dia sendiri Zuhur tu suci juga. Maksud dia hak najis tu mana? Hak najis Aisyah tu. Aisyah tu. Gitu. Sebab tu tak sah. Macam tu juga asar dia ikut hak subuh. Subuh suci. Asar ikut Zuhur. Zuhur pun suci bagi dia. Tak apalah. Asar tu dia sendiri. Tak apalah. Hak dia sendiri pun suci lah. Dia satu bekas aja yang najis. Lepas tu dia ikut maghrib. Maghrib suci. Tinggal satu bekas lagi. Yang mana satu bekas tu kok mana pun dia kena pegang. Hak tu lah yang najis. Hak tu najis. Sebab hak tu dalam 5 bekas satu saja yang najis. Samalah maghrib pun. Jadi sebab tu dia kata hak subuh, zuhur, asar, maghrib, depa ni tak sah nak ikut Isya. Tak sah nak ikut Isya. Lepas tu dia kata apa? Dan demikian lagi Imam Isya. Demikian lagi semacam dengan Imam Subuh, Imam Zuhur, Imam Asar, Imam Maghrib tu pada pihak tak sah tu lah. Imam Isya semacam tu juga Imam Isya. Mana? Tiada sah. Wajah syabah dia ni pada pihak tiada sah ikutnya Imam Isya tu pada Imam Maghrib. Jadi Imam Isya dia tak sah nak ikut Imam Maghrib. Sebab Isya dia dah ikut subuh. Subuh suci, hak dia sendiri suci. Isya dia ikut subuh, subuh suci. Dia ikut zuhur, zuhur suci. Dia ikut asar, asar suci. Habis tu hak najis mana? Bagi dia hak najis tu satu ya. Dia satu je, maghrib dah tinggal. Hak lah sekali. Hak lah sekali tu hak tu najis. Hak diri dia tak najis lah. InsyaAllah. Habis hang tu. Lepas tu dia kata apa? Ni semua pening belaka ni. Nak istihad. Nak istihad 5 waktu. Imam lain-lain. Maka wajib atas imam subuh itu dan imam yang kemudiannya itu. Imam yang kemudiannya mana? Zuhur, Imam Asar, Imam Maghrib. Mengulangi akan sembahyang Isya. Wajib kena ulang lah sembahyang Isya tu. Dah berikut kawan tu. Kalau ikut tak sah, tak sah. Ulang. Dan wajib atas Imam Isya itu mengulangi akan sembahyang Maghrib. Wajib hak Isya kena ulang balik sembahyang Maghrib. Maghrib dia tak sah dia ikut. Habis hang tu.
Dan jika ada yang kena najis itu 2 bijana daripada 5 bijana. Hak tadi 1 bekas aja. Nah 1 bijana aja. Hak ni 2 kena. Kalau gitu dia kata sahlah. Jawab bagi jika nescaya sahlah ikut sekalian mereka itu. Mereka 5 lah. 5 orang imam tu. Ikut-ikut tu dengan setengahnya. Sah nak ikut setengah lah. Bukan semua mereka ikut sah. Melainkan mana? Istisna pada kata sah dengan mana tak sah tu imam subuh dan imam zuhur dan imam asar. Tiada sah ikut mereka itu 3 orang imam tu. Subuh, zuhur, asar. Pada imam maghrib dan imam isya. Ini sama tak? Cuma beza tambah 2 bekas aja. Jadi 2 bekas. Jadi 3 tu tak sah nak ikut maghrib dan juga isya. Subuh untuk diri dia tak apalah. Subuh tak apa, lepas dah. Dia ikut zuhur. Dia ikut dia ikut asar. Bila dia ikut hak asar, okey. Bekas yang kena najis tu apa? 2. Jadi 2 dia tak boleh ikut. Tak sah dia nak ikut. Mana? Maghrib dengan isya. Jadi subuh tak sah dia nak ikut maghrib dengan isya. Sebab bagi dia ada, bagi dia kena ambil hak lah. Dah untuk diri dia tak apalah, dia pakai yang suci. Dia ikut hak zuhur. Hak zuhur pakai yang suci. Dia ikut asar pun pakai yang suci. Maksud dia ada 2 lagi yang 2 lagi tinggal. Bekas hak kena najis 2. Kalau gitu maghrib dengan isya tu pakai ayam najis. Ayam najis. Jadi tak sah subuh nak ikut maghrib dengan isya. Gitu. Habis hang tu. Macam tu juga zuhur. Zuhur dia dah ikut subuh. Subuh pakai yang suci. Untuk dia pun dia pakai yang suci. Untuk asar dia ikut asar. Asar pakai yang suci. 3 dah pakai yang suci. Baki lagi 2 tu najis lah. Sebab 2 bijana yang ada yang kena najis. Baki 2 lagi najis. Habis yang tu. Lagi dia kata lagi. Jadi 3 tu subuh, zuhur dengan asar dia tak sah ikut maghrib dan isya. Dan demikian lagi. Dan demikian lagi betul? Dan demikian lagi semacam tu juga. Imam Isya tiada sah ikutnya Imam Isya pada Imam Asar dan Maghrib. Itu tak sah lah. Isya tak sah dia nak ikut Asar dan Maghrib. Itu dia kata demikian lagi semacam tu juga. Semacam 3 imam tu lah. Pada pihak tak sah dia ikut. Hak 3 imam tu tak sah ikut Maghrib dengan Isya. Hak ni tak sah juga ikut mana? Imam Isya tiada sah ikutnya Imam Isya. Ikut-ikut tu pada Imam Asar dan Maghrib tu pun tak sah. Tiada sah ikutnya pada Imam Asar dan Imam Isya. Kok mana? Tiada sah ikutnya pada Imam Asar dan Imam Maghrib. Tahun ni tak cukup ni. Isya tiada sah ikutnya Imam Isya pada Imam Asar. Kita kira dulu. Isya untuk dia tak apalah, dia suci. Okey, dia ikut subuh. Dia ikut subuh. Subuh suci. Subuh pakai yang suci. Jadi sah ikut, tak ada masalah apa. Diri dia pun suci dah. 2 bekas dah suci. Dia ikut zuhur. Zuhur pun suci dah. 3 bekas dah suci. Isya dia sendiri. Subuh pun suci.
Zuhur pun suci. Bekah yang kena najis apa? Dua. Kalau gitu asar dengan maghrib dia tak boleh ikut. Hak ni bagi Imam Aisyah. Patut kena gitu lah. Tiada sah ikutnya pada Imam Asar dan Imam Maghrib. Kena orang tiang tu. Lepas tu, hak ni tak cukup ni. Patutnya dia kena ada lagi. Dan Imam Maghrib, tiada sah ikutnya Imam Maghrib pada Imam Asar dan Imam Aisyah. Dia kena ikut macam tu. Kalau ikut tu, dia kena ada lagi. Dan Imam Maghrib. Ataupun demikian lagi Imam Maghrib boleh juga. Ataupun dan Imam Maghrib. Tak tahulah hak mana yang ni. Tapi kalau tengok ibarat ni memang jatuh lah. Jatuh bab hak Maghrib tu. Kat sini nak cek tahu lah, nak cari tahu mana. Kita sama je dekat lah Shopee. Tak ada beza. Tak ada beza. Tapi jatuh lah. Jatuh. Kita pun lupa nak cek. Ada kitab Dhabi Thiam lah. Tak membantu sangat ke tu segan nak cek. Kurang membantu. Tapi jatuhlah. Berat jatuhlah. Sama ada demikian lagi Imam Maghrib ataupun dan Imam Maghrib satu lagi. Tu. Dan Imam Maghrib atau dekat Imam Aisyah boleh tak? Ni demikian lagi Imam Maghrib. Tu. Tiada sah ikutnya Imam Maghrib pada Imam Asar. Maghrib tak sah ikut Asar. Dan Imam Isya, dia nak ikut Isya tak boleh. Tak boleh. Kira tengoklah. Imam Maghrib. Imam Maghrib, okey, dia ikut subuh. Dia ikut subuh. Subuh suci. Tak apalah. Lepas tu dia ikut Zuhur. Zuhur suci. Tak apa lagi. Sebab baru 2 orang. Yang najis tu 2 bekas je. Untuk diri dia sendiri. Suci. Maghrib. Kalau gitu, ada 2 yang najis. Mana? Asar dengan Aisyah. Sebab tu Maghrib. Dia tak boleh ikut Asar dengan Aisyah. Kalau gitu dia kata maka wajib atas imam subuh. Maka wajib atas imam subuh dan imam zuhur dan imam asar. Ini tafriq. Tafriq ala mafhum apa? Mafhum daripada perbahasan tu. Maka wajib atas imam subuh dan imam zuhur dan imam asar mengulangi sembahyang maghrib dan sembahyang isya. Habis yang tu. Dan wajib atas imam isya mengulangi sembahyang asar dan sembahyang maghrib. Habis yang tu. Dan wajib atas imam maghrib, tengok, mengulangi sembahyang asar dan sembahyang isya. Itu. Tadi ibarat tadi tak cukup. Tak cukup. Habis yang tu. Tak apa, jatuh. Tengok kitab Usyahul Afrah. Jatuh kat sebaris. Sebaris jatuh. Tu dia. Mampu tu nak baca kitab. Kita kena buat balik lah. Kitab-kitab lama susun balik. Gelok balik. Tu lah, tapi sabilah siapa nak buat. Banyak orang buat. Maka tak buat lah. Kita nipis tak buat lah. Susun-susun balik. Kerja orang pondok tu lah. Lagi dia kata lagi, dan jika ada yang kena najis itu 3 bijana. Habis bab 2 bekas tu habis. Dan jika ada yang ni bijana yang kena najis itu 3 bijana. Daripada 5 bijana. Jadi ada 3 bekas yang kena najis. Semua 5 bekas. Kalau gitu dia kata apa? Sahlah. Jawab dia, sahlah. Nescaya sahlah. Ikut sekalian mereka itu dengan setengah daripada mereka itu. Sah.
Melainkan istisna pada kata sah, maksud dia tak sah imam subuh dan imam zuhur. Tiada sah ikut keduanya imam subuh dengan imam zuhur tu pada imam asar dan imam maghrib dan imam isya. Dia tiga. Tiga dia tak sah ikut sebab tiga tu pakai ayat najis lah bagi dia. Jadi tak sah lah. Jadi dia kata imam subuh dan imam zuhur tu tiada isah ikut keduanya subuh dengan zuhur tu pada imam asar dan imam maghrib dan imam isya. Kita ambil subuh tak apalah, hak diri dia pakai ayat suci, dia jadi terimam tak apalah. Zuhur subuh dia ikut zuhur pun pakai ayat yang suci sebab dia ada dua suci, tiga yang kena najis. Jadi bila dia dah ikut zuhur, okey, untuk asar tak boleh ikut lah. Asar, maghrib dengan isya, hak tu najis lah sebab ada tiga najis. Bagi ijtihad dia tu, tiga orang lagi pakai ayat mutanajjih. Jadi kalau begitu tak boleh dia nak ikut. Habis. Kata mustahid tak boleh ikut mustahid ni. Kes ni macam ni, mustahid tak sah nak ikut mustahid ni. Habis. Lagi dia kata lagi, dan demikian lagi macam tu juga imam isya tiada sah ikutnya imam isya pada imam zuhur dan imam asar dan imam maghrib. Tak sah. Kita buat kira tengok isya diri dia pakai ayat suci lah, ijtihad dia. Kan dia ijtihad dapat hak najis, dia pakai najis, tak tu pelik lah. Dia ijtihad dapat ayat suci, dia pakai ayat suci. Untuk dia tak apalah semayang isya. Lepas tu subuh. Subuh dia ikut subuh. Subuh masih lagi ayat yang suci. Sebab ada dua bekas ayat yang suci. Jadi subuh dia ikut seorang sah. Lepas tu zuhur tak boleh lah. Sebab apa? Ada tiga bekas yang mutanajis. Mesti zuhur guna ayat mutanajis di sisi ijtihad dia. Asar mesti guna mutanajis juga. Maghrib pun mesti guna mutanajis juga di sisi ijtihad dia. Habis hang tu. Ijtihad ansya tu. Lagi dia kata lagi, dan imam maghrib tiada sah ikutnya imam maghrib pada imam zuhur dan pada imam asar dan imam isya. Sama macam tadi juga. Maghrib tak sah ikut tiga tu. Hak subuh tak apa, selamat lah. Sebab dia kira subuh dulu. Dia semayang subuh dulu, pagi dulu. Jadi dia ikut subuh, selamat selamat. Habis dia nak kira-kira untuk diri dia selamat lah. Dia semayang dia selamat maghrib. Lepas tu subuh selamat. Lepas tu dia ikut zuhur tak boleh lah. Sebab zuhur mesti dah ayat mutanajih di sisi dia. Habis hang tu. Dan lagi dia kata apa? Maka wajib atas imam subuh dan imam zuhur mengulangi sembahyang asar dan sembahyang maghrib dan sembahyang isya. Habis. Dan wajib atas imam isya mengulangi sembahyang zuhur dan sembahyang asar dan sembahyang maghrib. Hak tu pun selesai. Dan wajib atas imam maghrib mengulangi sembahyang zuhur dan sembahyang asar dan sembahyang isya. Habis. Cuma dia tak cerita hak asar macam mana. Asar dia ikut subuh, tak apalah. Subuh pakai ayat suci lagi. Zuhur dia tak boleh ikut lah. Untuk asar dia tak apalah diri dia. Maghrib dia tak boleh ikut, isya pun tak boleh ikut. Hak tu imam asar.
Dan jika ada air yang kena najis itu 4 bijana daripada 5 bijana. Ni habis 4 bekas kena najis. Maksud dia satu je yang suci. Kalau gitu tiadalah sah. Jawab bagi jika. Nasihat tiadalah sah ikut tiap-tiap seorang daripada mereka itu. Mereka itu 5 orang ni lah. Kepada setengahnya. Ikut tu kepada setengah daripada mereka itu. Hak ni tak sah terus. Subuh tak boleh ikut Zuhur, tak boleh ikut Asar, tak boleh ikut Imam Maghrib, tak boleh ikut Imam Isya. Macam itulah juga Zuhur tak boleh nak ikut Asar. Sebab bagi dia semua tu pakai ayat mutanadi. Dia seorang saja yang pakai ayat suci. Sebab satu bekas dia ayat suci. Ijtihad dapat lain-lain. Subuh dapat bekas ni. Zuhur dapat bekas ni. Tu. Jadi lain-lain. Jadi tak boleh nak ikut siapa pun. Habis hang tu. Dia tak sah ikut tiap-tiap seorang daripada mereka itu kepada setengahnya. Sebab apa tiada sah? Kerana tiada sah kerana tertentu pada diri tiap-tiap seorang bahawa yang kena najis itu bijana yang 4 yang lain daripada bijana bagi seorang tu. Bekas bagi seorang tu. Tentulah. Mestilah. Hak dia pakai, hak dia saja yang suci. 4 bekas lagi, semua najis. Semua najis. Jadi, maka dia tak boleh nak ikut hak 4 lagi. Yang ni sifat bagi bijana. Bijananya tu yang dizankannya. Ni yang dizan olehnya. Tiap-tiap seorang tu akan sucinya bijananya tu. Bijana hak dia zan kata suci. Kalau begitu tafriq dia, maka wajib atas tiap-tiap seorang daripada mereka itu mengulangi sembahyangnya. Sembahyang bagi tiap-tiap seorang tu. Sembahyang mana? Yang mengikut ia tiap-tiap seorang tu dalam sembahyangnya. Mengikut tu akan yang lain daripada mereka itu. Jadi subuh dia pergi ikut Zuhur. Tu imam subuh dia pergi ikut Zuhur. Tu imam Zuhur pergi ikut Asar. Jadi tak sah. Tak sah. Sebab 4 bekas yang kena najis. Ijtihad dapat keputusan lain-lain, tak sama. Jadi bagi subuh, Zuhur mesti guna ayat mutanajjih untuk berwuduk. Maka tak sah dia ikut. Bagi orang Zuhur sama juga. 4 orang lagi semua pakai ayat mutanajjih untuk berwuduk. Maka tak sah. Habis yang tu. Habis bab ayat tu lah, ijtihad tu. Ini dia nak selit sikit. Ini selit hal lain sikit lah. Masalah. Jikalau mendengar. Dia je mendengar. Jikalau mendengar tiap-tiap seorang daripada 5 orang. 5 orang mana? Sifat yang sudah mengambil wuduk. Hak sudah mengambil wuduk. Mengambil wuduk oleh 5 orang tu lah. Mendengar tu fa'il. Maf'ul pada kata mendengar tu. Mendengar apa? Akan suara kentut. Hak ni buat kentut lah. 5 orang ambil wuduk. Lepas tu bunyi kentut. Bunyi kentut. Bunyi sekali lah. Jadi bunyi sekali ni seorang lah kentut. Seorang kentut. Jadi semua 5 tu dengar. Lepas tu dia kata, dan engkar tiap-tiap seorang daripada mereka itu. Engkar tu, engkar apa? Maf'ul. Akan keadaan kentut itu daripada dirinya yang seorang tadi.
Pakai engkar pula. Mudah kita kata bahasa kita tak mengaku lah. Nah, tak mengaku. Nah, 5 orang ambil wuduk. Selesai ambil wuduk, bunyi kentut. Seorang pun tak mengaku. Nah, kentut tak mengaku ni. Ni masalah. Nah, kawan ni kata kawan nu kata kawan ni. Lah, jadi jam. Nah, tak mau nak mengaku. Nah, ni masalah. Zaman Nabi dulu ada berlaku kentut ni, kentut dalam majlis. Tapi Nabi suruh ambil semua wuduk. Nah, hak ni hikmah Nabi kita. Nah, dia tak buka aib. Dia tanya, kalau Nabi tanya kena mengaku. Nah, Nabi tanya mampu tak aku cari bala. Nanti dia kena mengaku lah. Nabi kata semua pakai ambil wuduk. Senang. Nah, semua ambil wuduk lain. Settle masalah. Orang duk tunggu dah. Siapa kentut dah ni? Siapa kentut? Hak gi hang kena lagi. Kentut dalam majlis. Jadi pakat tak mengakulah kentut tu. Mana ingkar tu macam mana? Misal bagi ingkar tu, seperti berkata sekalian mereka itu. Berkata sekalian mereka itu. Sekalian mereka itu ni tiap-tiap seorang daripada sekalian mereka itu. Dia kata aku mana? Tiada aku berkentut. Berkentut. Aku tak kentut. Aku tak kentut. Semua pakat kata aku tu. Tak mengaku. Jadi pakat tak mengaku. Kalau gitu dia kata apa? Maka dihukumkanlah dengan kekal wuduk sekalian mereka itu. Jadi hukum kekal. Semua wuduk tu kira kekal. Sebab ni nak ambil masalah ni, nak boleh ikut tak dia kalau seorang jadi tok imam. Lepas tu dia kata apa? Dan ada hukum mereka itu. Lepas ada tu jatuh lah. Tambah lah sikit. Dan ada ni adalah. Buat tu. Dan ada ni adalah. Tambah lah. Dan adalah hukum mereka itu. Sekalian mereka itu lah. Pada berikut-ikutan sembahyang. Ni nak buat jemaah. Nak buat jemaah. Hak tu seperti hukum 5 orang yang berlain-lainan ijtihad pada 5 bijana air yang kena najis. Tadi ya. Air yang kena najis. Mana satu bijana? Air yang kena najis. Satu bijana daripadanya tu jatuh lagi. Ra jatuh. Dari. Dal ra tak ada. Ditambah. Daripadanya nya 5 bijana. Itu. Jadi hukum dia kata seperti hukum 5 orang yang berlain-lainan ijtihad yang mana satu bekas saja yang kena najis. Kalau gitu dia kata apa? Maka tafriq bagi seperti. Keputusan dia mana? Maka sahlah ikut tiap-tiap mereka itu dengan setengahnya. Melainkan hak tak sah tu, yang tak sah tu dengan yang terkemudian daripada mereka itu. Dengan ni mengikut dengan yang terkemudian. Yang terkemudian ni yang akhir, yang last daripada mereka itu, maka tiadalah sah ikut tiap-tiap tu dengan yang terkemudian. Boleh tak? Dengan dia dengan yang terkemudian yang lah kali. Mana? 5 orang. Kita buat masalah. 5 orang kentut. Kentut seorang dia kentut. Dengar tapi tak mengaku, masing-masing tak mengaku. Jadi masalah depa nak mayang jemaah.
buat lain-lain imam. Subuh lain imam, maghrib lain imam, subuh lain imam, zuhur lain, asar lain, maghrib lain, isya lain. Jadi subuh dia ijtihad, mesti ada seorang yang apa? Yang kentut. Jadi dia tak sah nak ikut isya. Subuh untuk diri dia tak apalah. Dia ikut zuhur. Subuh pi ikut imam zuhur. Tak apa. Baru ikut seorang. Hak kentut tu seorang je dalam 5. Seorang je. Maksud dia 3 orang lagi bagi dia tak kentut lah. Seorang aja yang kentut bagi subuh tu. Jadi dia ikut zuhur, dia ikut asar, dia ikut maghrib, tak apa lagi lah. Nah, lepas tu isya boleh tak dia nak ikut? Tak boleh dah. Sebab bila dia dah ikut dah 3 tu, dia ikut dah zuhur, asar dengan isya, dengan maghrib, mestilah isya tu yang kentut, yang akhir. Jadi yang akhir dia tak boleh nak ikut. Tak boleh nak ikut. Macam tu. Macam tu juga zuhur dia ikut subuh, tak apa lagi. Dia baru ikut seorang. Lepas tu dia ikut asar, tak apa lagi, baru dia ikut 2 orang. Lepas tu dia ikut maghrib, tak apa lagi, baru ikut 3 orang. Isya dia tak boleh nak ikut. Sebab dalam 4 orang bagi zuhur tu, diri dia kata tak kentut dah, tak apalah. Lepas tu bila diri dia tolak dah 1, tinggal 4. Dalam 4 tu seorang kentut. Seorang yang kentut. 3 lagi tak kentut. Jadi bila dia ikut subuh, selesai lah. Dia ikut asar, okey lagi lah. Ikut maghrib pun tak ada masalah apa. Ikut isya tak boleh dah. Sebab bagi dia isya itulah yang kentut. Sama lah. Hak asar pun sama, hak maghrib pun sama. Lepas tu isya ni tak sah ikut siapa? Tak sah ikut maghrib. Isya tak sah ikut maghrib. Sebab isya dia ijtihad. Untuk diri dia buanglah. Dia tak kentut. Dia ikut subuh. Jadi buang diri dia tinggal 4. Tinggal 4. Dalam 4 orang, seorang yang kentut. Okey, isya ikut subuh, tak apa. Dia ikut zuhur, isya pi ikut imam zuhur, boleh lagi, tak apa. Lepas tu dia ikut imam asar, dia ikut 3 orang lah. Tinggal seorang lagi baki yang dia tak ikut. Tu lah yang kentut. Siapa dia? Maghrib. Maghrib. Tu untuk orang isya. Lepas tu siapa yang kentut? Wallahu alam. Tak tahu. Tak tahu. Ni nak bincang ijtihad. Hakikat, wallahu alam. Ijtihad macam tu lah. Ni buat masalah lah. Masalah orang wudu. Kalau cerita ni, cerita wudu tu, wudu subuh. Wudu subuh. Cerita macam tu. Habis hang tu. Habis bab kentut. Pihak tak kentut pula. Masalah jikalau sembahyang seorang dengan air wudu yang dizankannya, dizan olehnya seorang akan sucinya air wudu. Dizan tu dengan ijtihad. Ijtihad ni bersungguh-sungguh mencari dalil, mencari bukti bahawa ayat tu suci. Tu ijtihad kat ni. Jadi bila nak zan mesti ada ijtihad. Tidak boleh mana zan. Zan ni sangkaan yang kuat lah, kita kata gitulah, sangka. Kalau tak ada ijtihad, dia duk ragu-ragu lah, 50-50, suci tak suci ayat ni. Tu. Tapi bila dia ijtihad, kuat kata suci. Tapi tak yakin. Nazan lah. Ni masalah ayat nak kena ijtihad. Tak ada ijtihad, dia fikirlah ayat kita. Dalam kolah tu penuh, nak bila ijtihad apa? Ambil terus lah wudu.
Ini cerita nak ijtihad ayat yang kesamaran. Jadi seorang tu dia ni sembahyang dengan air wuduk yang dizankannya seorang akan sucinya air wuduk tu, zan tu dengan ijtihad. Kemudian selepas sembahyang maka nyata bahawa keadaan air itu najis. Tengok nyata kata najis pula dah. Ayat hak ambil wuduk tu najis. Rayah pada kata nyata tu. Rayah pada kata nyata tu, dan jikalau dengan khabar, dengan pemberitahuan seorang adil sekalipun, walaupun hak dia boleh nyata tu ada seorang adil dia beritahu. Seorang yang adil fi riwayah. Adil pada riwayat, bukan adil pada syahadah. Syahadah tu saksi tengok anak bulan tu saksi. Adil pada syahadah ni. Hak ni adil pada riwayah, adil pada cerita. Itu kita bincang lah bab adil tu. Tak apalah. Jadi ada seorang adil lah, boleh pakai ada ni abang ni, boleh pakai. Kalau itu wajiblah atasnya seorang yang sembahyang dengan ayat wuduk tu, yang dizan akan suci tu, wajiblah atasnya mengulangi sembahyangnya seorang tu. Wajib dia kena ulang balik sembahyang tu. Dah nyata kata ayat tu najis, ayat tu kena najis, kena ulang balik sembahyang tu. Orang mazhab pula, orang tabak tak apa, ni orang mazhab tak, kena ulang. Lepas tu dan membasuh anggotanya, kena basuhlah anggota seorang tu. Anggota ni anggota wuduk. Anggota wuduk dia tu lah, sebab ni cerita bab wuduk. Anggota dia kena basuhlah muka dia, hak mana yang dia bagi kena ayat mutanajis dia lah. Jadi anggota dia tu dikira kena najis. Kena najis. Sebab dia ambil dengan ayat mutanajis, jadi kena basuh balik anggota dia. Dan pakaian pun kena basuh. Hak mana? Kaitlah. Pakaian tu yang kena air najis itu. Buat sifat bagi pakaian boleh. Ataupun buat sifat dua-dua. Buat sifat bagi kedua-dua boleh. Anggotanya dan pakaiannya tu yang kena oleh keduanya air najis itu. Yang kena oleh keduanya akan air najis itu. Itulah. Ada ibarat tak lama kadang-kadang dia ringkas. Kita nak kena sumbat-sumbat tampung sikit, nak bagi jelas tak. Jelas ibarat tak apa. Lepas tu nak buat contoh lah. Pekah ni tang contoh tu pening. Contoh. Hak mudah-mudah kena hak payah tu Allah nak terik lah. Masalah habis itu masalah jikalau melihat seorang akan umpama kijang. Umpama kijang tiap-tiap binatang lah, tak kira lah. Hak ni umpama kijang dia, tak mesti kijang. Lembu masuk juga lah. Kambing masuk juga lah. Jadi melihat seorang akan umpama kijang. Ni kijang dan umpamanya. Berkemih, kencing. Kijang tu kencing. Ia kijang tu berkemih pada air yang banyak. Air yang banyak, air yang lebih daripada 2 kullah. Lebih daripada 2 kullah. Dia 2 kullah kalau pikut liter tu macam-macam dapat. Dalam kitab Tadhib bagi Syekh Mustafa Dibura tu,
Dr. Mustafa Dibura dia kata lebih kurang 190 liter. Nah, dia kata matusawi mi'atan wa tis'ina taqriban, lebih kurang. Nah, lebih kurang 190 liter. Tak apalah. Banyak pendapat. Cuma nak abang kata ayak tu banyak. Maksud banyak ni 2 qullah ataupun lebih ya. Kalau kurang 2 qullah, tu orang tak panggil ayak banyak, tu panggil ayak sikit. Jadi dia nampak kata kijang tu kencing dalam ayak tu. Oh, ayak tu banyak, duduk dalam bekas banyak. Kalau gitu, maka didapatnya seorang tu pada ketika itu ni ketika berkemih ia pada air yang banyak. Pada ketika itu, ketika berkemih kijang kencing tu, didapat tu air itu berubah. Ni akan air itu berubah. Oh, dia tengok air tu berubah dah. Berubah mana-mana sifat air tu. Oleh mana-mana sifat air tu. Oh, tengok tak kira lah, tak mesti berubah semua tiga-tiga sifat air. Berwarna rasa. Boleh dia tengok. Boleh jadi hak dia dapat tu dengan dia tengok, maksud dia warna berubah. Boleh di warna. Rasa dia tak logik kan. Dia nampak dah kencing, betul dia pergi duk jilat-jilat. Oh, berubah dah rasa dah. Tapi kalau bodoh boleh jadi juga lah. Jadi dia tengok berubah dah. Kalau gitu dia kata apa? Dan diihtimalkan ubahnya, dan diihtimalkan, ditanggungkan ubahnya air itu. Nak ubah-ubah tu dengan kemih itu, dengan bersababiah ni, dengan sebab kemih itu, kemih kijang tu, kencing kijang tu, dengan kemih ni ayak kencing, kemih ayak kencing, berkemih tu kencing, kencing perbuatan tu, ayak kencing diri ayak tu. Kadang kita bercakap pendek tak sebut ayak, kencing kucing tu. Ayak kencing kucing lah. Saya betul lah. Kemih diri ayak kencing, berkemih diri kencing. Jadi dia kata apa? Ihtimal ubah tu dengan sebab kemih itu. Dia ihtimal kata hak berubah tu dengan sebab tu ayak kencing tu, ayak kencing kijang tu. Dan syak ia. Dan ni padahal sedangkan syak ia seorang, adakah ubahnya air itu sebab kemih atau sebab lama ia air tu berhenti pada tempatnya ayak. Berhenti ni kita kata bertakung. Dia bertakung tu, takung lama tu. Setengah kita dia kata diam, dia diam lama. Jadi dia nampak kijang kencing dalam ayak banyak. Ayak tu berubah sifat dia. Dan dia tanggung ayak tu, dia tanggung ayak tu berubah dengan kencing tu. Tak apa, tang tu tak apa dah. Hak muskil tang ni. Dan syak ia. Mana nak syak pula dah nampak. Tadi tanggung dah. Ni ibarat dan ni tak apa sedap. Ibarat dan ni tak apa sedap ni. Dia kena ibarat dengan kemudian. Kemudian. Maksud dia summa. Summa. Kemudian. Dia hak sedap dia macam tu. Hak zahir dia macam tu. Maksud dia dah tinggal ayak tu dah. Dia tinggal ayak tu biak.
Nah, dalam masa yang agak lama, lepas tu mai balik. Nah, lepas tu dia syok. Itu syok lah. Dan syok ia adakah ubahnya itu sebab kemih atau sebab lama ia air tu. Boleh juga ni. Dan, pakai dan apa? Ni padahal syok ia, betul-betul dan. Padahal syok ia seorang adakah ubahnya air itu sebab kemih, sebab kencing tu, atau sebab lama ia air tu berhenti pada tempatnya, tempat air. Jadi air tu dia takung tu lama dah. Air tu nampak kijang kencing. Nampak kijang kencing, lepas tu okey. Dia tengok air tu, berubah warna macam tu. Dia berubah ni kencing kijang tu kan? Ataupun dengan sebab lama yang dia bertakung kat sini, dia syok kat itu. Tapi hak tanggung dia, tanggung kencing tu, hak nampak kencing tu lah. Tapi boleh jadi hak dia berubah tu dengan sebab lama dia bertakung. Dia lama duduk bertakung ni, dia pun berubah warna dia. Boleh jadi gitu. Kena tu, dan tu kena lah. Nescaya jawab dia mana? Jawab jikalau melihat tu nescaya dihukumkanlah akan air itu dengan najis. Nah, menang kok belah najis. Sebab apa dihukum dengan najis? Ilat. Kerana mengamalkan dengan yang zahir. Sebab beramai hak yang zahir, hak nyata. Hak lama bertakung berubah tu tak nyata. Hak nyata dia kijang kencing lah. Kijang kencing tu yang berubah tu. Kena beramai hak zahir. Dia macam-macam ni, pekoh ni macam-macam. Kadang beramai dengan asal, kadang-kadang beramai dengan zahir, kadang-kadang beramai dengan ghalib. Ayak dalam mangkuk jamban. Jangan elok Cedok minum boleh tak? Hak tu kena beramai dengan ghalib. Ghalib dia tempat tu najis kena kira najis. Jadi dia lain-lain. Fiqh dia macam tu. Jadi susah nak jadi fuqaha ni susah. Nak cari ilat tu susah. Nak jadi ulama fiqh ni berat. Cuma kita baca hak depa. Baca hak fuqaha, ambil hak depa nak baca no. Kalau kita nak buat ni hari payah, nak ijtihad ni hari susah. Nak cari hukum ni hari susah. Jadi ambil hak depa pergi faham cakap depa pun tak apa dah. Gitulah. Jadi boleh jadi hebat kita tu dengan sebab ambil kalam-kalam orang hebat ni. Tak apa lah. Ambil hak kalam-kalam mereka. Cukup lah zaman kita. Macam mana? Tu lah. Habis yang tu. Kerana mengamalkan dengan zahir. Kerana ni ilat pada kata mengamal. Orang panggil illatul li'illatin. Kerana bersandar ia seorang tu dengan sebab yang tertentu. Dengan sebab yang tertentu. Sebab yang tertentu tu tanda dekat melihat tu. Melihat seorang akan umpama kijang berkemih. Betul. Kerana bersandar ia seorang dengan sebab yang tertentu. Sebab yang tertentu tu melihat kijang kemih tu, kencing tu. Dia nampak, dia sandar daripada apa yang dia nampak tu lah. Sandar dengan sebab tu, dengan apa yang dia nampak tu, maka iaitu bersandar ia tu seperti khabar orang yang adil jua. Semacam dah dengan khabar orang yang adil. Diri dia tengok macam ni, khabar orang adil dah. Macam orang adil cerita dah. Sebab dia sendiri yang tengok. Walaupun dia tak adil pun. Dia bukan adil. Dia pasik. Tak apa. Dia sendiri yang tengok. Sama lah. Dia masalah nak.
Masalah kita buat bandingan. Masalah tengok anak bulan. Kawan tu pasti. Nampak pasti. Tengok anak bulan. Jadi dia nak kena puasa tak? Bila dia nampak anak bulan. Kena puasa. Macam khabar orang adil dah. Sebab dia nampak nari. Walaupun dia pasti. Dia nari pasti. Lepas tu dia tak mau nak pakai dengan mata dia. Tak boleh. Kena pakai lah. Hak dia tengok hak tu. Pakai hak zahir dia. Orang lain memang tak boleh ikut dia. Orang lain tak ikutlah dia tu. Tapi dia ni untuk diri dia kena paman dah. Macam orang adil habaq dah kata nampak anak bulan sama dah. Macam tu lah. Macam percaya ke orang adil dah. Habis. Ni sebab dia sendiri tengok. Inilah yang kata melihat seorang akan umpama kijang. Jikalau melihat seorang akan umpama kijang sampai habis itu, hukumnya jika didapatnya seorang dia akan air tu berubah pada ketika mengiringi ia kijang tu, umpama kijang. Ia umpama kijang tu berkemih. Inilah hukum dia. Bila dia nampak, tak kira lah, tak mesti kijang, binatang lain pun samalah. Tak lagi lembu kencing buat tak tahu lah. Orang kitab kata kijang mampu. Dia kata umpama kijang, dia duk pegang kijang sungguh penat tu. Kambing kencing dia buat tak tahu lah. Tak apa, hak tu kambing bukan kijang lah tu. Hak ni berat. Berat ni. Lagi dia kata lagi, adapun jika ghaib ia seorang. Ni ghaib. Seorang ni seorang yang melihat tadi ya. Seorang yang melihat. Tak habis masalah ni. Adapun jika ghaib ia seorang seketika ni satu masa. Dia menghilang. Dia pergi mana-mana. Bila tu kemudian daripada ia kijang tu berkemih. Kemudian daripada ia kijang tadi umpama kijang ni berkemih. Dia ghaib. Dia nampak kijang kencing dalam bekas tu. Dalam bekas besar ayak tu banyak. Dia nampak kijang kencing ataupun kambing kencing. Lepas tu dia keluar pergi jitera tak. Dia tak main tengok ayak tu berubah tak ubah, dia keluar pergi jitera. Keluar pergi jitera. Makan ais momoyo dulu. Lepas tu pergi kedai kopi, minum kopi apa semua dulu, makan apa semua, petang balik main petang, tengok tengok ayak. Ayak ni tadi kijang kencing. Jadi bila dia kemudian maka didapatnya seorang akan air itu berubah. Dia main balik tengok petang tu, tengok ayak berubah dah. Ayak berubah dah. Jadi nak buat ke mana ni? Atau didapatnya seorang ketika mengiringi ia kijang tu berkemih itu tiada berubah. Waktu kijang tu kencing tak berubah ayak tu. Kemudian atas dengan kemudian ni dia makan masa. Lepas tu tak lama tu balik main petang. Macam tadi dia tengok pagi kijang kencing dalam bekas tu. Tak berubah pun ayak tu. Dia tak guna lagi lah. Dia pergi jitera, petang balik. Tu kemudian tu. Kemudian dia kata apa? Kemudian maka berubah ia air tu. Lepas tu petang balik tengok, berubah dah. Berubah dah. Atau tiga masalah ni. Atau didapatnya seorang yang melihat tu ketika mengiringi ia kijang berkemih itu berubah.
Waktu kijang kencing, dia tengok berubah. Tiada diihtimalkan ubahnya itu dengan kemih. Ni, tiada diihtimal ni hal bagi nah, tadi dia kata mana? Nah, kalau ada dan ni sedap. Jadi dia kata atau didapatinya seorang ketika mengiringi ia kijang tu berkemih itu. Nah, didapati itu berubah. Nah, hal bagi berubah. Kalau ikut kita tanda tu hal bagi berubah. Hal keadaan berubah tu tiada diihtimalkan ubahnya itu. Tak diihtimalkan ubahnya itu dengan kemih. Jadi dia tak tanggung kata berubah tu dengan kemih. Sebab apa tak diihtimal macam tu? Tak tanggung macam tu? Kerana ilat pada kata tiada ihtimal tu kerana sedikitnya kemih. Tu. Sebab air yang kencing tu sikit lah. Kijang tu kencing sikit lah. Cek. Takkan boleh berubah air yang banyak ni? Ni pelik ni. Kalau gitu jawab bagi 3 masalah. Maka air itu suci jua. Semua tu suci. Suci. Air tu suci. Sebab air banyak. Ni air banyak. Kita guni air banyak jatuh najis. Dia 2 kolah ataupun lebih. Jatuh najis. Kalau tak berubah sifat, air tu masih lagi suci dan menyucikan. Tu asal kita. Nak buat air mutanajis ni. Kalau air banyak, jatuh najis, tak berubah, suci. Air sikit, kurang 2 kolah, jatuh najis, walaupun tak berubah, mutanajis. Tu. Dia 2, air mutanajis ni 2 ya. Satu, air sikit jatuh najis, tak berubah, mutanajis. Yang kedua, air banyak jatuh najis. Tapi hak ni syarat kena berubah. Itu hak tu asas tu kena pegang. Baru pi masalah hak rendang-rendang ni dia tak pening kan. Jadi dia kat sini ada 3 masalah. 3 masalah. Satu masalah, dia tengok kijang tu kencing. Lepas tu dia raib. Dia keluar pergi mana-mana. Tu satu masalah. Dia tak tengok pun air tu. Dia raib. Dia tak tengok air tu berubah tak berubah. Cuma dia raib belah. Pergi mana-mana. Lepas dia raib tu, dia mai pula dia tengok air tu berubah. Air tu dah berubah. Satu masalah. Jadi berubah air tu boleh jadi sebab kijang, boleh jadi tempat lain. Sebab dia tak tengok awal-awal tu. Dia bukan dia tengok pun. Yang kedua, masalah yang kedua, dia dapat kijang tu duk tengah kencing tu, mengiringi kijang tu kencing, dia pergi tengok air tu. Kijang kencing, dia tengok air tak berubah. Air tak berubah dia punya sifat dia. Tu masalah yang kedua. Jadi tak berubah. Lepas tu dia keluar pergi tera, balik mai, tengok-tengok, berubah pula air tu. Padahal tadi waktu kijang kencing tak ada berubah apa pun. Gitu. Tu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, dia tengok waktu kijang kencing air tu berubah. Air tu berubah. Tapi dia tak tanggung kata berubah tu dengan sebab kencing kijang. Sebab apa? Sebab apa dia tak tanggung kot tu? Sebab kencing tu terlalu sikit. Macam mana boleh mengubahkan air yang banyak ni? Lebih daripada 2 kolah ni. Kencing sikit ya pun. Jadi mesti berubah air ni dengan sebab benda lain. Boleh jadi dia bertakung lama ke apa ke. Dia berubah. Jadi semua 3 masalah ni, air itu suci jua. Suci.
Boleh ambil wuduk. Suci. Itulah dah nampak binatang kencing nak ambil wuduk pun jadi tak apa nak lalu pula dah. Betul. Tapi dia boleh ni. Bancuh kopi boleh lah. Nak bancuh kopi. Nak bancuh kopi bagi kat pondok belah. Ambil kopi. Gutik-gutik ayak tu buat bancuh kopi. Habis tu masalah jikalau menggayung seorang akan air. Jikalau menggayung, mencebok seorang akan air. Ni timbul masalah lain pula. Kita pergi satu masalah. Ada bounty dekat kaedah tu. Jikalau menggayung ni mencebok seorang akan air atau benda yang cair. Ni cairan. Cairan ni cuka ke apa-apa cairan lah. Tapi bukan benda yang cair lah. Bukan ayak, bukan ayak. Dia cairan. Dia bukan ayak. Minyak ke sama. Hak tu masuk dalam kata cairan. Ayak nyok tu cairan. Dia beza. Cairan dengan air ni beza. Beza tak mana? Asal bagi ayak tu menyuci. Adapun cairan dia tak ada asal menyuci. Tahu tu beza. Dia tak ada asal menyuci. Mana ada cairan yang boleh buat wuduk? Mana ada cairan yang boleh mandi wajib? Ayak nyok, dia ada asal menyuci tak kat dia? Tak ada. Mana ada ayak nyok orang mandi wajib? Tak sah tu. Jadi beza ayak dengan cairan ni beza. Beza betul mana? Beza betul ayak ni dia ada asal menyuci. Adapun cairan dia tak ada asal menyuci. Tak ada asal menyuci itu tak ada dia. Tahu tu beza dah. Lepas tu dia nisbah dua tu umum khusus mutlak. Tiap air itu cairan. Dia kata tu. Tiap air itu cairan. Bila kata ayak ni dia cair dah. Dia cair dah. Cairan lah. Dia masuk dalam kata cairan lah. Tapi bukanlah tiap cairan itu ayak. Tidak. Ada cairan saja tapi bukan ayak. Ayak nyok. Dia bukan ayak. Dia cairan. Cuma kita sebut ayak nyok. Kita tak sebut cairan nyok. Tak sebut itu. Kalau Arab, ayak dia kata ma'un. Kalau cairan, ma'i'un. Ma'i'un tu cairan. Ma'i'. Ma'i'. Masalah jikalau menggayung ni mencebok seorang akan air atau benda yang cair daripada dua bijana, dua bekah. Ada dua bekah, dua baldi, dua timba. Orang KL panggil timba. Jadi ada dua timba. Dua timba ayak. Timba merah, timba biru. You marah, I love you. Tak apalah. Tak apa. Jadi nak abang kata ada dua bekah. Timba merah, timba biru. Dia pergi cebok dalam apa? Dalam timba tu. Jadi jikalau menggayung seorang akan air atau benda yang cair daripada dua bijana, dua bekah, maka dibubuhnya seorang. Nya ni boleh jadi maf'ul. Ni dibubuh akannya, akan air ataupun benda yang cair yang dicebok tu. Boleh jadi fa'il. Seorang takdir maf'ul. Dibubuh tu ke dalam sesuatu tempat. Buh dalam satu bekah lagi. Satu tempat. Okey, ada dua timba. Timba A, timba B. Dia cebok dalam timba A, cebok dalam timba B. Pi bubuh dalam timba C. Macam tu. Jadi tiga semua.
Buhlah satu tempat. Maka didapatnya seorang tu dalam tempat tu. Maka didapatnya seorang dalam satu tempat tu. Bangkai tikus. Tengoklah timba si, ada bangkai tikus pula dah. Bangkai tikus. Bangkai tikus ni, bangkai tikus dia tak dimaaf pada ayat. Maksud dia, dengan makna dia akan menajiskan ayat. Walaupun anak tikus. Dia bangkai yang tak menajiskan ayat ni, bangkai yang tak mengalir darah. Jenis dia tak mengalir darah. Hak tu dia takkan menajiskan ayat. Bangkai tikus dia jenis dia mengalir darah. Maka hak ni dia akan menajiskan ayat. Walaupun anak tikus. Anak duk pink ni, anak tikus tu. Halus. Tak tahu anak warna pink ke tak. Tapi halus anak tu. Kalau kita ambil pisau, bubuh tengah badan, tak keluar darah. Tak keluar darah. Mampus lah anak tu. Jadi bangkai dah. Jatuhlah ayat. Gini. Kata bangkai tak mengalir darah ni, tak menajis ayat. Dah, hak ni menajis juga ayat. Pasal apa? Sebab jenis dia. Jenis tikus macam tu. Dia kira kat tu. Kira kat tu. Kira jenis dia. Walaupun waktu tu dia tak mengalir darah, tapi jenis dia mengalir darah. Jadi dia dapat seorang tu di dalam tempat tu bangkai tikus. Bekas tengok, ada bangkai tikus. Dan ni padahal wawul hal, tiada diketahuinya seorang. Adakah bangkai tikus itu datang daripada bijana yang pertama atau daripada bijana yang kedua? Tak tahu. Dia ambil buah, tak tahu. Sebab dia cebok, dia tak tengok lah cebok tu. Dia cebok bubuh. Tak tahu. Hak ni mai dalam timba A ke timba B? Tak tahu. Mai ikut mana ni bangkai ni? Kalau itu maka hendaklah wajib lah ia seorang tu ijtihad pada menentukan yang demikian itu bangkai. Mai ikut mana ni? Daripada bijana yang pertama ataupun bijana kedua. Maka jika dizankannya seorang tu dengan ijtihadnya seorang tu akan keadaan bangkai itu daripada bijana yang pertama, dia ijtihad dapat rizak dia, keputusan dia, duduk dalam bekas yang pertama, duduk dalam bekas A tadi ni. Bangkai tu daripada bekas A. Gitu. Dia zan kata bangkai daripada bekas A. Dan adalah gayungan itu. Gayungan tu gayung cebok. Cebok tu satu jua. Gayungan itu satu jua. Satu maksud dia sekali. Tak. Satu. Gayung tu satu saja. Dan tiada dibasuhnya akan gayung. Gini. Adalah gayungan itu, cebok itu satu jua. Satu tu sekali-sekali. Sekali-sekali. Sekali cebok dalam bekas A, perut pi buhlam timba C. Sekali lagi pi cebok dalam bekas B, perut pi buh dalam bekas C. Dia sekali-sekali. Tu maksud satu tu, sekali-sekali. Gayung tu sekali-sekali. Dan tiada dibasuhnya seorang tu dia akan gayung pada antara dua kali menggayung itu. Tu dua kali tu kata satu dengan sekali-kali. Sekali-kali.
Jadi dia ceboklah bekas A, dia pi tak dalam timba. Cebok dalam bekas B, pi tak dalam timba. Waktu dia cebok A, nak cebok A, dia tak basuh pula untuk cebok B tu. Dia tak basuh. Ijtihad dia, A itulah yang bangkai tikus tu. Hak tu mai kat itu. Dalam bekas A tu. Jadi dia tak basuh. Nescaya dihukumlah dengan najis barang yang di dalam dua bijana itu. Barang ni ayak. Nah, ayak dalam dua bekas tu. Habis semua mutanajis. Kot tu. Dan jika dizankannya seorang tu akan dia, apa akan dia tafsir, yakni tafsir bagi dia keadaan bangkai itu daripada bijana yang kedua, bijana B. Bangkai tu bijana B. Jadi dia cedok hak A, tak apalah, A ni istihad dia suci. Jadi dia cedok hak A tu, waktu tu cebok dia masih suci. Jadi dia cedok hak B waktu tu jadi najis. Kalau gitu maka barang ni air yang di dalam bijana, air ataupun cecair lah di dalam bijana yang kedua itu najis lah. Hak tu najis. Hak dalam bijana yang kedua lah najis lah. Dalam bekas yang kedua tu najis. Takmim pada kata najis tu sama ada berbilang gayung. Berbilang gayung ni berulang kali gayung. Berulang kali gayung atau tiada berbilang gayung. Tak kira lah dia gayung dalam bijana yang kedua, dia gayung 5 kali, 6 kali kan, tak kira. Dan barang yang di dalam bijana yang pertama itu suci jua. Hak dalam bijana pertama suci. Suci. Hak ni dia waktu dia gayung bijana yang kedua, dia tak gayung hak nombor 1. Macam-macam lah. Saya ayat lain ayat lain banyak. Kita ayat banyak, jadi masalah ni kita tak ni sangat lah. Pening-pening cari ayat hak jelas-jelas suci tu. Setengah-setengah tempat ayat tak apa ada. Jenuh kemut lah kita kata. Ayat tu jaga semua. Dan jika dizankannya kan seorang tu dia akan bangkai tu datang daripada bijana yang pertama, tetapi berbilang gayungnya. Berbilang gayungnya. Dan masing-masing tiap-tiap daripada dua bijana itu dengan gayungnya. Dengan gayung. Hak ni berbilang gayung kat sini ni, gayung ada lebih pada satu. Itu berbilang gayung tu. Dan masing-masing tiap-tiap daripada dua bijana itu dengan gayungnya. Gayung ni maksudnya ada dua gayung. Atau ada gayung kedua bijana itu satu jua. Tetapi dibasuhnya seorang tu dia akan gayung antara dua kali penggayung itu. Gitu. Jadi boleh jadi ada dua gayung ataupun gayung satu, tapi tiap-tiap kali dia gayung tu dia basuh. Maka yang di dalam bijana yang pertama, air ataupun cairan dalam bijana yang pertama itulah yang najis, tiada yang kedua. Sebab hak dia zon tu hak pertama tu najis. Gayung masing-masing. Gayung hak dalam bekas timba nombor 2 tu, hak tu gayung dia lah. Bukan share dengan hak pertama. Boleh jadi gitu. Ataupun tiap kali dia nak gayung, dia akan basuh dulu. Habis kaedah bermula barang yang suatu yang asalnya suci, yang diyakinkan apabila dizan akan dia kena najis kerana ghalib najasah. Pada seumpamanya. Wallahu a'lam kaedah ni. Pening nung tak habis. So kaedah lagi tambah pening. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علمه وأحسن أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.